Hello, apa cerita? Kenapa? Kau tanya aku apa benda? Yang kau bercakap dekat dalam live tadi apa benda? Aku marah Aiman sebab live sekali dengan Jenny. Aku dah bercakap dengan kau, aku tak suka dia live dengan Jenny. Really? Nama Siti Jamu Mall, personaliti media sosial terkenal, kembali menjadi bualan netizen selepas mengamuk secara terbuka dalam live TikTok. Rasa marahnya dipercayai ditujukan kepada sahabat baiknya sendiri, Ayuni, yang didakwa menghasut bekas suami Jamu Mall. Aiman tak kisah untuk melakukan siaran langsung bersama individu yang tidak disukai Jamu Mall iaitu Jenny. Tidak berdiam diri, Ayuni membalas dalam siaran langsungnya dan mendakwa Jamu Mall terlalu mengikut emosi. Aku dah bercakap dengan kau, aku tak suka dia live dengan Jenny. Really? Kau tak tahu pun tentang aku. Engkau blue tick message aku. Kau tak... Bro, since when aku blue tick message kau? Aku baru chat kau hari ni. Aku tanya pasal kau ke yang suruh Aiman live dengan Jenny. Kita nak cakap satu benda. Kau cakap sampai puas, lepas tu bagi aku cakap. Kau cakap sekarang sebab apa? Sebab apa? Aku dah dengar apa yang kau nak putar balik. Right now, kau dulu cakap. Okay, we make it like putar balik. Kau nak putar balik. Kau nak cakap aku putar balik. Baik, aku cakap dengan kau Engkau, tiba-tiba kau mesej aku. Kau yang suruh si Aiman. Ni I baca mesej dengan dia tau. Okay, kau yang suruh si Aiman collab dengan Jenny habiskan barang kau ke? Aku tak. Okay, tu soalan aku kat kau. Betul? Ya, betul. Okay, teruskan. Aku tak suka orang tiba-tiba burukkan aku tanpa burukkan kau ni. Okay, kau kena ingat kau yang petik nama aku dulu Okay, lepas tu aku reply secara voice. Aku cakap apa? Aku tak tahu. Kau buka voice tu sekarang bagi semua orang dengar. Aku tengah live, phone aku tengah live. Macam mana nak buka voice ni bagi semua orang dengar? I power ke you boleh? Tak payah, aku dengan kau dah tahu dah apa perbualan. Dengarlah bodoh, dah kau nak cakap aku putar balik. Dengarlah, aku nak bagi bukti. Dengarlah gila. Aku nak main bukti ni. Pandai petik nama aku. Aku ni tengah anak. Yuni. Kenapa aku petik nama kau? Sebab engkau yang... kau dengar sini Yuni. Kau dengar sini. Kenapa aku petik nama kau? Kau sebagai kawan aku, kat mana perasaan kau? Boleh fikir tak? Kau dengar sini. Ayuni, dengar sini. Engkau sebagai kawan aku, dengar sini. Aku cakap, engkau sebagai kawan aku, kau tahu keadaan aku macam mana? Aku tengah mengandung anak dia. Aku kat rumah jaga. Boleh. Tak ada masalah. Buka, tak ada masalah. Siapa yang putar balik sekarang ni, Ayuni? Aku tak takut. Listen now. Buka tu masuk dengan voice aku sekali. Buka sekali dengan voice aku, Yuni. Memang Akin, aku mesej dengan Yuni hari ni, aku tanya tau. Jangan meroyak sangat boleh. Jangan tunjuk sangat boleh. Sabarlah, orang nak tunjuk ni. Sabarlah. Astaghfirullahalazim. Patutlah Cik Na langsung tak suka kat kau. Oh, petik Cik Na. Dia tak kena mengenai rasa. Ni I tengah duduk dengan you, dia tengah sakit. Dengar Dengar tak sayang? Tak ada siapa nak ada. Sebab dia ikut aku punya projek ni. Aku suruh dia habiskan kita senang. Lepas tu kan dia tak nak duit live tu. Lepas tu dia nak habiskan live. Aku dah hasilkan dah siapa hasil sendiri. Aku dah dengan kau pun tak apa. Lepas tu dia tanya lah. Cakap macam kalau korang tak pergi. Dia tanya boleh tak aku collab sekali dengan Jenny. Dia kata lah habiskan sekali kos macam tu kan. Lepas tu aku cakap lah dia tu kalau kau tak berani kau kena tanya Siti. Aku pun cakap kat dia tu tanya lah Siti. Siti okey, aku okey, kau okey. Kalau Siti tak okey tak payah. Macam tu lah. Okay, selepas aku voice benda tu dekat kau, aku tengok kau blue tick. Lepas tu aku pun terus masuk dalam grup di mana ada aku dengan Aiman. Lepas tu aku pun cakap dekat Aiman. Okay, sekejap aku bagi lagi aku baca dekat mesej aku ni. Okay, mana ni? Okay, last dari aku tak marah. Aku tak juga suka bila orang masukkan kehidupan dalam kerja aku. Kalau tak nak buat kerja, aku okey je, boleh refund kepada projek sebab aku nak hasil. Kalau tak ada hasil maknanya aku kena cari hasil lain dan aku okey kalau kau nak refund. Itu mesej aku 4.33 petang setelah tim aku mesej dalam grup. Kenapa benda ni tiba-tiba berkait dengan Siti? Dan aku tanya, Aiman tak live ke? Aku pula mesej kepada Jenny tak live ke? Lepas tu aku terus bagi keputusan korang boleh refund. Okay, did any wrong I do? Tiba-tiba kau petik nama aku sebab aku tak tahu segala plan dorang. Aku dah pesan pada Aiman, minta izin Siti. Kalau Siti tak bagi, aku pun okey. Kalau Siti bagi, aku pun okey. Dan ada mesej aku dengan Aiman, aku boleh screenshot, aku boleh tag dalam screenshot semua benda ni. Engkau sekarang sekali dengan dia kan? Dekat dalam satu tempat kan? Aku tak sekali, aku dengar rumah Mak Ribu tu
mertua aku dekat Perak. Kau tak nampak ke petang tadi aku bagi talk dekat office Hakim? Aku seharian dekat office Hakim tengah nak launching produk. Ayuni, sekarang ni engkau sebagai orang yang bagi diorang job dua-dua ni, engkau tahu engkau sebagai kawan. Habis siapa punya planning? Sekarang siapa punya planning? Aiman ambil keputusan ke untuk buat live dengan Jenny? Sekarang aku nak tanya engkau dengan Aiman atau dengan Jenny? Kaitan dengan aku ke? Aku payment Jenny, asing-asing dengan Jenny punya kerja. Jenny datang cari aku. Sebab Aiman bercakap dengan aku, dia kata engkau yang suruh. Engkau yang suruh untuk dia live dengan Jenny sekali. Jadi, adakah itu sebagai hak dan kepentingan untuk kau petik nama aku? Dan engkau sebagai founder yang kau nampak, engkau juga berkawan dengan aku, engkau nampak ada orang live berdua, engkau tak boleh cakap dengan Aiman. Man, aku sebagai kawan Siti. Apa? Apa? Aku habis talk dekat office Hakim. Lewat dah, aku baru sampai rumah mak mertua aku. Aku tengah makan sup dengan mak mertua aku. Kau nampak tak? Okey, kau nampak tak? Bila point dalam group, engkau cakap, bila kau tengok Aiman tak live, Jenny tak live, bermaksud expectation kau untuk diorang live bersama. No. Dan engkau, bila engkau dengar. Sendiri, tak buat anda yang sendiri. Betul lah Aiman sudah nak. Dengar. Tak. Sekarang ni you hire them. Engkau dalam grup, dengar baik-baik. Bagi aku habiskan ayat aku. Bagi aku habiskan dulu Ayuni. Dengar sini. Engkau tunggu dia live. Pukul 4 kau kata Jenny tak live, Aiman tak live. Engkau expect support tu. Jenny tak live dengan Aiman tak live. Pukul lain. Aku cerita tak? Okey. Jenny nak live lepas tu pun. Lepas tu kau tambah pula point bawah, which is kau kata kalau tak boleh buat kau. Okey. Jenny nak live lepas tu pun. Lepas tu kau tambah pula point bawah, which is kau kata kalau tak boleh buat kau refund, kau suruh diorang refund. Betul tak? Kau suruh diorang refund. Which is dekat situ sebenarnya you are trying untuk mengugut diorang dua untuk refund. Nak tak nak kena buat kerja untuk kau. Tapi kau tak pernah fikir perasaan aku Ayuni. Dia buat dia punya andaian sendiri. Lepas tu dia harap orang untuk percaya andaian dia. Tak, dia bukan andaian. Ini reality. Benda berlaku. Bukan andaian hari ni. Bukti, kejadian, semua orang menyaksikan Aiman dan Jenny live bersama. Itu dia. Ini bukan andaian lagi. This is not andaian lagi, Ayuni. Ini bukan andaian lagi. Korang rasa aku buat andaian lagi ke? Benda dah terang-terang nampak memang Aiman dengan Jenny buat live untuk produk Vitamin. Jadi aku nak marah siapa lagi? Dia buat live, dia bukan membantat pun gila. Diam. Badat. Dengar ni. Aku yang suruh. Kau bagi aku satu bukti je aku yang suruh. Bagi aku satu bukti sama. Engkau cemek sebab aku tak pusing. Aku bercakap bersama dengan bukti. Kau stres kenapa? Kau stres kenapa? Kau stres sebab apa? Kau ada fikir aku punya perasaan dekat sini Ayuni? Aku jaga aku punya waktu dalam edah. Aku screenshot sekarang mesej aku nak tengok Aiman apa pagi tadi. Kau memang sial lah perempuan. Kau lebih-lebih Siapa yang lebih-lebih? Engkau yang lebih-lebih. Engkau bercakap dengan aku kat dalam live. Kau kata aku fitnah kau. Orang pandang buruk kat aku. Kau memang fitnah aku. Aku fitnah apa? Cakap sekarang aku fitnah apa? Bercakap dalam live sekarang. Enough lah Siti. I don't want to go. Tak. Kau cakap dengan aku sekarang. State. 1 fitnah apa, 2 fitnah apa, 3 fitnah apa? Aku dah baca bukti aku. And aku dah ada bukti. Okay, aku buka mesej personal aku dengan Aiman. Waktu dia screenshot dekat aku, dia minta izin dengan kau. Aku pun cakap Aiman kalau tak boleh jangan buat. Aku dah cakap tak boleh kan? 4 kali dia minta dengan aku. 4 kali aku kata tak boleh. Dan sekarang kenapa buat live? Kenapa berdua juga? Kenapa kau petik nama aku? Engkau founder untuk produk tu. Kau faham tak? Dan aku dah bagi tahu kau. Dan engkau punya jawapan dengan aku. Engkau punya jawapan dalam grup. Kau cakap kalau dua-dua tak boleh buat live, refund. Engkau just paksa diorang untuk buat live. Engkau just paksa diorang untuk jalankan barang kau. Tapi kau tak fikir perasaan aku sebagai kawan kau. Engkau boleh je cakap dengan Aiman, aku tak nak tengok kau live dengan Jenny sebab aku nak kau jaga perasaan Siti juga. Astaghfirullahalazim. Perempuan ni tahap teruk dah kau ni. Aku teruk. Aku ni bawa perut aku ni, bawa anak. Moga suatu hari nanti Ayuni tak kena dekat kau Yuni, kena dekat keturunan kau Yuni. Itu je aku cakap. Apa yang aku rasa hari ni. Aku sakit Yuni sama hari ni. Apa yang aku hadap seorang-seorang, korang semua backstab aku macam tu je. Satu demi satu kau backstab aku. Aku pergi marah dengan kau tu. Kau dengar aku backstab kau. Kau lebih-lebih. Siti kau dengar aku sendiri yang marah Jenny dengan Aiman tak live tu. Bukan aku cakap berdua atas tu ada. Aku cakap dekat Jenny lain kan. Siti dekat Aiman lain. Aku hormat bila mana Aiman minta dengan aku nak live dengan Jenny. Aku yang minta izin Siti. Kalau tak Aiman tak minta izin dengan kau lah. Dan aku tak bagi. What happened now? No, what happened now? Tutup call. Dia yang mental tak boleh tahan. Aku tahu apa jadi. Aku chat dengan dia. Diorang tak ada game. Nak cakap aku beli. Nak cakap aku pusing. Dan tengah-tengah dalam live. Siapa tadi tengok Aiman dengan Jenny tetap live berdua? Bila dah jadi aku maki Amun dalam live macam ni, barulah perempuan tu kata nak balik lah.
kat hotel apa semua. Boleh, aku pun boleh bagi alasan. Nanti aku live dengan ex aku. Lepas tu aku cakap, oh kita orang ramai, kita orang kerja je. Boleh, I boleh cakap macam tu. Apa benda aku, perasaan aku, macam mana aku rasa. Aku jaga diri aku kat rumah, dalam edah. Tapi kat luar jangan buat macam ni. Tak ada perempuan lain ke, aku tak akan memekak tau. Kalau dia tak live dengan ex dia tau, aku tak akan memekak tau. Aku dah 4 kali aku cakap, tolong Man, aku cakap aku tak nak. Whatever happen after this, aku tak, that's not my problem. Aku check dia 4 kali dia minta izin aku cakap tak boleh. Aku cakap tu je. Dia cakap tak boleh kat aku boleh ikut. Why dia sendiri tak boleh buat benda yang sama? Ambil kat air jap. Aida, ambilkan kat air jap. Mulut Ayu ni memang dia bercakap mengaku sedap tadi dalam live dengan Aiman. Dia buka, korang screen record, korang tag aku, dia bercakap benda yang tak benar. Aku akan pastikan dia malu balik sebab aku akan keluarkan semua bukti. Dia bercakap benda yang tak benar, aku akan buka balik semua bukti. Kau screen record, bersaksikan hari ni 51,000 mata memandang. Kalau Ayu ni atau sesiapa daripada pihak dorang ni bercakap pasal aku lagi, fitnah aku, pijak aku, memang aku buka, siap. Aku akan tunjuk bukti. Korang jangan nak pijak aku sebabkan aku seorang kat sini bawa anak seorang-seorang. Kau jangan fikir aku lembek. Korang tengah seronok pijak nama aku untuk naik korang. Korang tengah sedap pijak nama aku bagi laku barang korang. Aku tak diam.